Hari tu kita ambil Melaka River Cruise. The part of the ticket untuk Melaka River Cruise tu kita boleh masuk dalam rumah terbalik ni. Jom kita tengok keadaan rumah terbalik. Halaman pertama adalah lorong warna-warni ni. Tak ada kaitan dengan rumah terbalik saja je, estetik untuk kita bergambar sahaja. Mungkin dia portal untuk transport kita ke rumah terbalik lah kot. Ruangan pertama kita jumpa adalah ruangan dalam kolam ni. Macam kita dalam air lah, tapi sebenarnya bukan dalam air pun. Macam Fazil berenang lagi sekali. Tengok sini. Fazil macam nak pegang pokok tu. Dan ruangan utama kita nampak ni adalah living room. Living room yang terbalik. Tengok Fazil cuba pegang bunga tersebut. Wall foto ni lah, tapi abang pun tak tahu dia punya orientasi dia macam mana. Lepas tu Fazil tergantung dekat tangga nak jatuh bawah. Tengok, very clever. Dia sebenarnya macam nak jatuh tangga. Lepas tu kita masuk ruangan dapur. Mami buka fridge. Dekat sinki. Fazil, pegang botol tu. Tengok sini. Lepas tu ni ruangan ni abang pun tak faham orientasi ni macam mana, tapi agak-agak macam tu lah. Fazil, tu tengah tu. Kabinet. Ada ruang keluarga dekat sini, ada ruang baba nyonya lah. Lepas tu Fazil jadi Spiderman. Ini ruang study. Yang ini pula ruang keluarga. Abang pun tak faham macam mana orientasi dia, pelik sikit yang ini. Ni ruang membaca. Abang pun nak cuba juga ke Mami dengan Fazil je. Ni baby room lah. Baby room ada katil 2 tingkat. Ini bilik air, bilik mandi. Seterusnya bilik tidur utama. Bilik mandi utama ada bathtub. Di mana tu? Pasti konon-konon kau tak mandi. Ini pejabat lah. Okey, itu saja lawatan kami ke Upside Down House Melaka River Cruise.